Dulu, aku ni jenis cerewet bab makan. Kalau pergi kedai, mesti ada je yang tak kena. Hari ni kurang masin, esok kurang pedas, lusa pula ayam keras. Kalau kuah cair, aku komen. Kalau nasi lembik, aku komen. Kalau sambal tak sedap, aku komen juga. Masa tu aku rasa benda tu normal. Aku rasa aku cuma jujur. Aku rasa aku cuma bagi pendapat. Malah kadang-kadang aku bangga sebab kononnya lidah aku sensitif. Boleh bezakan masakan yang sedap dan yang tak sedap. Tapi bila fikir balik, aku sebenarnya lebih banyak mencari kekurangan daripada mensyukuri apa yang ada di depan mata. Sampailah satu hari aku terbaca tentang akhlak Rasulullah SAW terhadap makanan. Ada satu hadis yang sangat ringkas, tapi kesannya besar pada diri aku. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Jika baginda suka, baginda makan. Jika tidak suka, baginda tinggalkan. Bila baca hadis tu, aku diam sekejap. Aku cuba bayangkan, jika Rasulullah SAW sendiri menjaga lidah ketika berhadapan makanan, kenapa aku begitu mudah mengkritik? Kenapa aku begitu mudah mencari salah? Sedangkan baginda mempunyai akhlak yang jauh lebih tinggi daripada kita semua. Mula-mula aku ingat benda ni mudah. Kalau tak suka makanan, diam je. Selesai. Tapi bila cuba amalkan, rupanya susah. Sangat susah. Sebab yang susah tu bukan makanan. Yang susah tu ego. Kita rasa orang lain perlu tahu pendapat kita. Kita rasa komen kita penting. Kita rasa penilaian kita mesti didengari. Kadang-kadang kita bukan nak memperbaiki apa-apa pun. Kita cuma nak meluahkan rasa tak puas hati. Dan tanpa sedar, lidah kita menjadi lebih laju daripada hati kita. Sejak hari itu aku cuba ubah diri. Bukan terus berubah dalam sehari, tapi perlahan-lahan. Setiap kali nak komen makanan, aku tahan. Setiap kali nak mengeluh, aku cuba diam. Kadang-kadang berjaya, kadang-kadang terlupa juga. Tapi aku terus cuba. Sebab aku sedar, menjaga lidah bukan kerja sehari. Ia latihan sepanjang hidup. Dan semakin aku berlatih, aku mula nampak perkara yang sebelum ni aku tak pernah nampak. Satu pinggan makanan sebenarnya lebih daripada sekadar rasa. Bila kita tengok makanan, kita nampak nasi, kita nampak lauk, kita nampak kuah, tapi jarang kita nampak usaha di belakangnya. Mungkin ada seorang ibu yang bangun awal pagi untuk memasak. Mungkin ada seorang ayah yang sedang mencari rezeki. Mungkin ada pekerja dapur yang berdiri berjam-jam. Mungkin ada peniaga yang cuba bertahan dengan keuntungan yang sangat kecil. Kita hanya nampak hasil akhirnya, tapi kita tak nampak penat lelah yang berlaku sebelum makanan itu sampai ke meja kita. Sebab tu sekarang, bila aku dengar orang menghina makanan, ada rasa sedih dalam hati. Bukan sebab makanan tu sempurna. Bukan sebab semua makanan wajib dipuji. Tapi sebab mudahnya kita merendahkan usaha orang lain. Kadang-kadang satu ayat yang kita anggap biasa, mungkin sangat menyakitkan orang yang memasaknya. Kita ketawa, kita bergurau, kita jadikan bahan sembang. Tapi kita tak tahu berapa banyak usaha yang telah dicurahkan untuk menghasilkan makanan itu. Makin aku belajar tentang agama, makin aku sedar satu perkara. Allah tidak menilai kita berdasarkan betapa hebatnya lidah kita menilai rasa, tetapi Allah melihat hati dan akhlak kita. Kita boleh jadi pakar masakan, kita boleh jadi chef, kita boleh jadi pengkritik makanan, tetapi semua itu tidak akan bermakna jika adab hilang. Rasulullah SAW menunjukkan bahawa akhlak sentiasa berada di tempat yang tinggi, walaupun dalam perkara yang sekecil makanan. Yang lebih menyedihkan, ada yang bangga dengan perkara itu. Bangga sebab kononnya pakar rasa. Bangga sebab boleh mengesan setiap kelemahan dalam masakan. Bangga sebab lidahnya lebih hebat daripada orang lain. Aku bukan kata tak boleh bezakan makanan sedap atau tidak. Boleh. Itu normal. Tapi bila rasa hebat kerana suka mencari salah, di situlah aku rasa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Kerana semakin tinggi ilmu seseorang, sepatutnya semakin tinggi adabnya. Kadang-kadang aku terfikir, mungkin makanan yang kurang sedap itu bukan masalah sebenar, mungkin ia sebenarnya ujian. Ujian untuk melihat bagaimana kita bertindak. Adakah kita terus mengeluh? Adakah kita terus menghina? Atau kita memilih untuk bersabar? Kerana setiap hari kita meminta Allah memperbaiki akhlak kita. Tetapi bila peluang tu datang, melalui perkara yang kecil, kita sering terlepas pandang. Sedangkan mungkin ketika itu hati kita sedang diuji. Hari ni aku masih ada makanan yang aku kurang gemar. Aku masih ada selera sendiri. Aku masih manusia biasa. Tetapi aku cuba ingat satu perkara.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memilih untuk tidak mencela makanan. Siapalah aku untuk begitu mudah mencela hasil usaha manusia? Aku masih belajar, masih memperbaiki diri, masih cuba menjaga lidah, dan semakin aku belajar, semakin aku sedar. Kadang-kadang diam itu bukan kelemahan, kadang-kadang diam itu akhlak. Dan kadang-kadang akhlak yang baik lebih bernilai daripada 1000 komen tentang rasa makanan.